Kalau ikutkan apa yang kita nampak sejak kebelakangan ini, aku boleh katakan sekolah yang mana tempat anak-anak kita ni yang kita yakin selamat dan tak selamat sebenarnya. Dengan kes buli yang melibatkan sehingga kematian. Lepas itu yang terbaru ni dengan kes rogol beramai-ramai ni. Ini bagi aku satu perkara yang memang terang-terang Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Daerah ke negeri ke apa semua, korang memang gagal. Korang ni ambil sambil lewa je. Banyak kali dah kes-kes macam ni berlaku, tapi korang buat macam tak ada apa-apa tindakan. Korang buat tak nampak saja. Lepas tu kau anggap benda tu kecoh sekejap tu terus senyap. Kau nampak tak kesan dia macam mana kepada pelajar-pelajar yang jadi mangsa, ibu bapa kan? Sepatutnya korang kena cari satu plan ataupun satu tindakan macam mana nak stopkan semua ni. Macam mana nak hentikan, macam mana nak bagi pelajar-pelajar disiplin. Contoh kalau kata perlu dikembalikan hukuman rotan, bagi.